Kembali ke Sekolah 2026 singgah Ketuaran Sabah apabila Etika menyalurkan kelengkapan persekolahan kepada 200 pelajar kurang berkemampuan melalui program tanggungjawab zakat korporatnya. Dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia, agihan yang berlangsung di Masjid An-Nur ini bukan sekadar bantuan material tetapi suntikan semangat untuk anak-anak luar bandar memulakan sesi persekolahan dengan lebih yakin. Inilah bukti kepedulian dan komitmen untuk memastikan tiada pelajar tercicir dalam mengejar masa depan mereka. Pertama sekali, bagi pihak KAFA di daerah Taparuli, kita ucap terima kasih kepada Etika kerana telah memilih daerah Taparuli kepada pelajar-pelajar KAFA daerah Taparuli untuk menerima bantuan keperluan sekolah. Seramai 200 pelajar yang terdiri pada tahun 1 hingga tahun 5 telah dipilih, berterusan di kawasan itu. Lebih 13,000 rakyat Malaysia telah keluar melalui kompleks custom, migration dan kuarantin Bukit Kayu Hitam dan Padang Besar dalam tempoh 3 hari lalu. Pada pelajar-pelajar yang menerima sumbangan ini dalam situasi air mencecah hampir ke paras. Kerana keperluan-keperluan ini biasanya sangat diperlukan apabila pembukaan sekolah bermula, dan ini akan meringankan beban mereka lah. Inisiatif yang dijalankan di Tuaran ini hanyalah sebahagian kecil daripada usaha berterusan Etika dalam memastikan lebih ramai pelajar mendapat akses kelengkapan asas sebelum bermulanya sesi persekolahan baru. Program Kembali ke Sekolah 2026 bukan sekadar projek tahunan tetapi komitmen jangka panjang untuk memperkukuh masa depan generasi muda. Program Kembali Sekolah sebenarnya program yang telah lama kami jalankan di Etika sebenarnya, bermula daripada kalau tak salah 2007 ataupun 2008 lagi, dan setiap tahun kita agihkan kebanyak kemudahan persekolahan untuk seramai lebih kurang 1,500 hingga 1,900 pelajar setiap tahun. Macam yang kita tahu, actually harga barang-barang terus meningkat naik sebenarnya, dan untuk keperluan sekolah pun sama juga. Yang kita sumbangkan pada hari ini, yang bagusnya kita sumbangkan macam 2 pasang pakaian seragam, kita bagi 2 pasang kasut juga, kita bagi 3 pasang stokin. Saya rasa untuk itu actually yang kita sediakan cukup untuk kegunaan pelajar-pelajar untuk setahun. So dengan itu harapannya ibu bapa tak perlu bersusah payah ataupun risau untuk menyediakan kemudahan bersekolah untuk anak-anak mereka lah. Sebenarnya dalam zakat strategi kita, 60% daripada jumlah zakat yang kami agihkan secara direct, keutamaan diberikan kepada education. 60% kita sumbangkan kepada itu. Actually ilmu untuk anak-anak terlalu amat penting. Dengan mereka lah harapan kami kita akan melahirkan generasi yang lebih baik, dan insya-Allah untuk golongan asnaf, ilmu yang diberi kepada anak-anak akan mengeluarkan mereka daripada belenggu kemiskinan, insya-Allah. Setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar kelengkapan tetapi dorongan untuk anak-anak terus melangkah jauh dalam pendidikan. Dengan sokongan yang berterusan, inisiatif seperti ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang dan membina masa depan yang lebih baik untuk komuniti yang memerlukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya bersama saya kembali Arif Muhammad dalam Darah Muda. Kita bawakan topik dan juga perbincangan isu-isu semasa, pastinya berkisarkan tentang anak muda dan juga belia negara. Baik, apapun kali ini anda tak salah siaran dan tak salah rancangan Darah Muda menemani anda untuk waktu ini, dan kali ini juga kita bawakan topik perbincangan yang cukup menarik saya kira, berkenaan dengan generasi muda Madani menerajui anjakan masa hadapan. Jadi, kalau kita imbau 2 hari lepas pada 22 November 2025 bukan sahaja sebagai cuti umum biasa ataupun cuti hujung minggu biasa, tetapi juga satu sejarah baharu yang mana berlangsungnya kita gelarkan sebagai Muktamar Belia Islam ke-54 Anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, yang mana ia bukan sahaja satu perhimpunan tahunan yang biasa tetapi juga satu medan perbincangan untuk menoktahkan dan juga untuk menerajui kepimpinan masa hadapan, pembentukan pendidikan generasi muda dan sebagainya.
Jadi muktamar tersebut dianjurkan dengan tema Generasi Nusa Madani Menerajui Anjakan Masa Hadapan. Jadi kita nak rungkaikan berkenaan dengan muktamar dan juga kepelbagaian generasi muda Madani ini untuk menerajui anjakan masa hadapan. Kita bawakan kepada anda Encik Ahmad Fawaz Ahmad Syukri, Setiausaha Agong Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, dan juga Ketua Pegawai Strategik Adab Yo Garage iaitu AYG. Assalamualaikum Encik Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum itu masih lagi mekar dan tebal saya kira dek kerana pelantikan baharu, tahniah. Di luarnya begitu, dalamnya masih penat sedang berehat insya-Allah. Okey, tak apa, dalamnya mungkin sedikit teruja ataupun mungkin terkejut juga. Apapun tahniah daripada kami. Baik, memikul satu tanggungjawab baru berserta juga dengan amanah baharu betul. Dalam kita menerajui setiap kepimpinan dan juga ABIM itu sendiri. Cuma bila kita cakap soal Muktamar Belia Islam ke-54 yang berlangsung baru 2 hari lepas, 22 November, dengan tema saya dah sebut tadi, Generasi Nusa Madani Menerajui Anjakan Masa Hadapan. Saya tertarik dalam tema ini, Generasi Nusa Madani. Kalau boleh Fawaz mulakan, apa yang ditakrifkan ataupun dimaksudkan dengan Generasi Nusa Madani itu? Ya, terima kasih tuan dan juga tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian. 2 hari lepas kita bermuktamar ataupun dipanggil sebagai mesyuarat agung. Jadi kita mencari tema-tema terkini untuk kita bawa ke hadapan, dan ini yang dibawakan oleh Presiden kami iaitu Encik Ahmad Fahmi Samsudin yang dibawakan di sini. Jadi Generasi Nusa Madani satu term lah, jadi kita nak mudahkan faham, kita cuba menyelami situasi generasi sekarang ataupun kita panggil generasi Z. Gen Z yang biasa kita dengar lah. Saya umur dah ujung-ujung Gen Y, dah masuk Gen Z sikit lah. Jadi generasi sekarang yang kita panggil sebagai digital native ataupun sistem nilai itu dia tidak terangkum kepada rumah sahaja. So dulu mungkin dia akan di rumah, dan mungkin pengembangan seterusnya di masyarakat dan di sosial ataupun di negara. Jadi bila border tu dah terbuka, maka sistem nilainya akan terbuka kepada semua yang diterima olehnya. Jadi dia boleh pelbagai laluan dia boleh pergi. Mungkin satu contoh kes yang sedih kita boleh share, saya ambil cerita kes yang lama sikit lah, tahun 2017. Ambil yang dekat-dekat pun tuan pun tahu kan. Yang 2017 ada kes budak umur 17 tahun clash dengan dia punya power lah katakan. And then dalam Instagram dia mengundi, perlukah saya membunuh diri? Yes, no dia buat. Tuan boleh rasa yang sedihnya kawan-kawan yang mengundi yes lebih ramai, dan di umur 17 tahun dia telah membunuh diri atas kerana sistem nilai itu dia bukan lagi di rumah, tapi sebab kawan semua ada, so itu semua orang ada, jadi dia judgement dia di tempat lain. Dan tu satu kes yang lebih serius juga, yang mana kita tak tahu generasi Z ni dah buat revolusi di banyak negara jiran kita, Indonesia, Thailand, Sri Lanka. Makanya dia sangat aware apa yang berlaku dalam negara dia dan dia nak participate secara benar. Tapi setelah revolusi tu apa seterusnya, itu satu cabaran yang besar lah. Jadi ABIM kita cuba menyelaminya, yang itu panggil sebagai generasi Nusa Madani, iaitu Madani itu adalah nilai-nilainya yang kita cuba instill dalam Belia sekarang. Jadi itu mungkin satu usaha kami lah untuk menyelami cabaran sekarang. Maksudnya yang negatif kita ketepikan, kita buang dan kita suntik elemen-elemen Madani itu sendiri. Betul. Okey, baik. Cuma kalau kita bawa naratif tema ini sendiri Fawaz, bagaimana kita nak terapkan juga ciri-ciri ataupun watak-watak dalam generasi yang akan datang? Apa sebenarnya yang ingin dibawakan dalam ciri utama untuk generasi yang akan datang? Betul. Di situlah kita panggil satu istilah yang kita pinjam daripada seorang tokoh namanya Malik bin Nabi di Afrika. Dia dipanggil sebagai guiding ideas. Jadi belia waktu kini, di kala dia terdapat banyak sangat maklumat, dia perlu ada beberapa panduan idea untuk menjadikan identiti mereka, dan di situlah banyak usaha yang telah dibuat. Di peringkat negara dipanggil dengan istilah Madani yang diusahakan oleh kita punya Perdana Menteri lah. Jadi diformatkan Madani itu ada 6 nilai yang utama yang kita boleh packagekan sebagai perbincangan yang kita boleh bawa dengan belia. Inilah dia nilai-nilai
kita sebagai Muslim, sebagai apapun kaum kita, sebagai negara Malaysia, so inilah nilai-nilai ni yang kita boleh terapkan sebagai rakyat Malaysia. So dalam ABIM kita cuba ambil itu juga, dan juga menerapkan yang ada juga diistilahkan, dipanggil dalam ucapan ini fiqh tamkin. Tamkin ni istilah Arab, tapi bahasa Melayu kita boleh bagi pemberdayaan lah. Jadi satu usaha kami untuk mengambil nilai-nilai yang asas ni untuk kita membawa dan juga menerobosi generasi muda untuk memiliki sedikit panduan idea untuk menjadi pegangan mereka, walaupun mereka sebagai Gen Z ni banyak maklumat yang sedang mereka terima, tapi ada beberapa nilai-nilai utama yang kita perlu terapkan kepada mereka dengan beberapa pendekatan yang ABIM akan buatlah. Antaranya bahasa mereka. Saya pernah bincanglah dengan gen yang lebih atas ni kan, mereka tak dapat nak engage kan dengan Gen Z ni. Mungkin bahasa berbeza ataupun cara bekerjanya berbeza, jadi itu satu perbincangan yang menarik sebab dia tak dapat touch Gen Z tu. So ABIM mempunyai peranan yang besar untuk kita memasuki dan juga menyelami mereka melalui bahasa mereka, dan di situlah kita cuba menerapkan nilai-nilai tersebut dengan beberapa program yang kita akan gerakkanlah. Mungkin itu sedikit. Baik, betul juga sebab bila perbezaan usia dan perbezaan dari segi penggunaan bahasa harian ni juga kadang-kadang menjadi halangan untuk kita selami dan juga dekati mereka. Cuma bila Fawaz menyebut soal pemuda ataupun generasi muda ni, saya teringat dalam istilah bahasa Arabnya syabab kita panggil, ataupun pemuda. Dan satu istilah Arab juga dia kata, kalau kita nak tengok negara kita akan datang macam mana, tengok pada pemuda hari ininya macam mana. Jadi pemuda ini tiang ataupun harapan bangsa. Cuma dalam kita berdepan dengan realiti hari ini, pemuda hari ini kita kategorikan sebagai pasca normal. Maksudnya ada cabaran-cabaran tertentu yang menghantui mereka. Mereka darah panas, nak cuba itu, nak cuba ini. Kadang-kadang cubaan mereka itu ada yang tersasar dan sebagainya. Jadi apa mungkin kalau kita boleh kongsikan bentuk sokongan yang ABIM lihat perlu untuk kita kongsi dan suntik kepada mereka? Okey, menarik. Kita cuba rungkaikan sikit maksud pasca normal tu. Jadi pasca normal itu satu terma yang dipopularkan oleh Profesor Ziauddin Sadar. Dia seorang pengkaji masa depan, future studies. Jadi pasca normal ni adalah satu zaman yang mana nilai-nilai lama yang dianggap sebagai dogma lah, yang telah tidak diambil on face value. Jadi dia tak diambil oleh golongan belia sekarang ni sebagai 100% gitu. Jadi dia kritikal sikit. So ada yang diambil, ada yang ditinggal. Tetapi dalam masa yang sama, perkara yang baru tu belum muncul sebab dia terlampau cepat. Jadi yang lama ni tidak diambil, yang baru belum muncul, jadi kita di tengah-tengah. Jadi celaru jadinya begitu. Jadi yang belia ni dia perlukan panduan untuk kita ke depan. Jadi di situlah kita cuba untuk menyelami mereka dengan baik. Yang pertamanya, yang penting, yang saya sebutkan poin tadi, ialah untuk mengenali bahasa Gen Z ataupun cara mendekati mereka. Sebagai contoh, ini boleh dilaksanakan juga di tempat kerjaya contohnya kan. Saya pernah berbincang dengan golongan yang lebih senior lah. Kenapa apabila saya bagi peluang kepada Gen Z ni, dia tak ambil? Saya cakap dengan tuan tu, tuan kena tahu Gen Z sekarang dia tak ambil kerana dia ada banyak pilihan lain yang senang kan. Jadi kenapa saya nak ambil, dipaksakan mengambil begitu kan. Jadi dia kena faham situasi tu. Jadi sekarang ni, so Gen Z ni kita kena memahami bahasa mereka, cara mendekati mereka, dan juga cara kita untuk menyelami mereka. Dan dari situ kita kena sediakan, atau kita satu istilah lain lagi kita panggil ruang selamat, satu suasana yang mereka boleh berbicara dan berbincang dengan selamat, secara fizikal dan juga mental. Jadi sebagai contoh, kalau dalam satu situasi korporat ke apa ke, so suara belia tu akan dinampak sebagai pinggiran kan. So dia tak anggap tu sebagai satu yang bermakna. Jadi apa kata kita tukar suasana tu supaya suara dia tu menjadi satu yang bermakna. Kita ambil suara dia, memberikan ruang partisipasi kepada dia, dan juga untuk memberi makna kepada tugasan yang dia buat. So itu peranan Nabi yang besar untuk lihat belia bukan sahaja
sebagai participate program. Tak, dia kena ada makna dan juga ruang participate yang bermakna kepada mereka. Jadi ada juga program-program yang mungkin kita tengok di luar sana, belia dibuat sebagai simbol saja. Contoh, mungkin ada program nak jadi sebagai pemimpin ke apa ke, sebagai simbol, tapi tak ada makna-makna yang sebenar mungkin kan. Jadi tu cabaran kita untuk Gen Z sekarang ni, untuk kita memberikan satu suasana yang kita boleh berbincang, mengangkat suara mereka, sebab dia banyak idea kan. So bagi mereka ruang untuk participate dan kita support dia untuk dia dapat membuat perubahan sebenar dalam kehidupan dia. Jadi sekarang ni bukan arahan sahaja. Jadi kita dah kena angkat mereka untuk menjadi sebahagian daripada solution provider. Jadi itu baru Gen Z akan berasa semangat sikit untuk terlibat kan. Mungkin maksudnya untuk kemudian hari ini bukan lagi berbentuk arahan ataupun gesaan, tetapi membentuk kebersamaan bersama dengan anak-anak muda, barulah mereka on. Okey. Baik, tadi awal-awal Fawaz ada menyebut juga dalam muktamar baru-baru ini menekankan fiqh at-tamkin, ataupun kalau kita tengok dalam fiqh bahasa Arabnya iaitu fiqh al-nas wa tamkin, biasa disebutkan fiqh kemenangan dan juga kekuasaan. Cuma bila kita cakap soal fiqh at-tamkin, saya kurang jelas berkenaan dengan apa yang dimaksudkan, sebab kalau dalam Al-Quran istilah tamkin ni mungkin dari segi hukum tajwidnya mat tamkin dan sebagainya. Jadi kekeliruan, adakah konsep kekuasaan ataupun pemerkasaan dan juga pemberdayaan yang ditekankan kepada golongan muda ataupun penerangan at-tamkin yang bagaimana, Fawaz? Baik, ini antara perbincangan terkinilah kami antara pimpinan dengan beberapa tokoh-tokoh dan juga beberapa pemerhatian kami di dalam, ialah diskusi kami di dalam usrah ataupun di dalam perbincangan kawan-kawan. Di dalam surah Al-Hajj, istilah tamkin ni disebut dengan idh makannahum, apabila kami telah memberikan kedudukan kepada mereka dan diberikan 4 syarat selepas itu. Dan ni menjadi ayat pegangan ucapan inilah. So tamkin ataupun makannahum, selain daripada kekuasaan, satu pentafsir yang popular juga, Tahir Ibn Ashur, dia pernah menyebutkan bukan isu kekuasaan tapi persediaan ke arah kekuasaan itu, iaitu istilah pemberdayaan tadilah. Memaksimumkan potensi belia tersebut untuk bersedia ke arah membuat perubahan. Jadi tak semestinya kekuasaan negara, dia boleh jadi kekuasaan di komuniti, di dalam keluarga ataupun di dalam mana-mana ruang masyarakat yang belia itu ada. Jadi maksudnya belia itu selain daripada menjadi masyarakat dalam komuniti, tapi dia menjadi orang yang participate lah, sama juga macam poin tadi. Tetapi syarat-syaratnya tadi dalam surah Al-Hajj itu penting. Aqamus solah, maksudnya bukan sekadar solat, disiplin rohani tu yang memasakkan kekuatan dalaman. Jadi itu satu angle yang penting. Jadi kita jarang, sebab saya cukup bincang juga dengan beberapa kawan-kawan yang lain. So apakah belia ni yang perlukan yang utamanya? Ada orang cakap perlukan kemahiran, perlukan ni, tapi yang basic lagi tu ialah disiplin rohani. Kita boleh tafsirkan besar, dia boleh jadi disiplin keagamaan, dia boleh jadi matlamat hidup yang mungkin dia belum pernah nampak. Jadi dia boleh jadi kekuatan motivasi dia yang betul-betul kuat, sampai terhasil disiplin, keinginan bekerja dengan kuat. Jadi elemen tu yang diletakkan paling awal. Jadi kita kena sedar bahawa step tu penting untuk membawa belia diberdaya. Tamkin ni kita diberdaya lah untuk diletakkan tempatnya. Dan yang keduanya, wa'atu zakah, keadilan sosial, keadilan ekonomi. Bukan hanya soal zakat, soal keadilan dan juga soal pemberkasaan ekonomi atau untuk berzakat dan juga kemampuan mereka untuk menyumbang kembali. Jadi dia ada banyak elemen tu dan yang lain-lain, amar makruf nahi mungkar, iaitu contohnya amar makruf ni mengajak ramai orang lagi ke arah kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran, malah isu integriti, isu ketegasan di dalam apabila kita nampak perkara yang mungkar. Jadi itu dia satu package untuk kita
memaksimalkan potensi belia. Jadi itulah yang ABIM kita cuba ambil ayat ni sebagai pegangan. Sama juga macam soalan pertama tadi, kita tentang guiding ideas tu kan. So ini kita ada beberapa bibit-bibit idea kita nampak stepnya untuk kita membina pemuda masa hadapan. So tu yang kita cuba kembangkan dan juga kita gerakkan dalam pemuda sekarang. Ya, itu dia. Fik tamkin, disiplin rohani tadi. Betul. Ataupun mungkin dalam istilah yang lebih mudah, maksudnya kita perkemaskan ilmu di dada. Betul. Sebelum kita ke lapangan bersama dengan masyarakat. Sebab dalam Al-Quran, tak salah saya, lebih 16 kali at-tamkin ataupun fik at-tamkin ini disebutkan. Baik, kalau kita lihat kepada hala tuju dan juga perjuangan ABIM sendiri sekian lama, bukan sahaja berkisarkan dalam komuniti dan juga Malaysia sahaja, juga terlibat dalam bantuan-bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa. Jadi dalam pembinaan muktamar dan juga resolusi wacana yang baharu ini, bagaimana ke arah yang sama untuk kekal konsisten dalam bantuan peringkat antarabangsa ini? Betul. Salah satu daripada agensi atau badan bawah ABIM yang kita panggil sebagai Global Peace Mission. Itu salah satu projek ABIM yang kita dah gerakkan lama sebagai satu badan khas cabang ABIM yang khusus kepada bantuan kemanusiaan di luar lah, dan juga di Malaysia juga. Jadi GPM sangat aktif dalam usaha tersebut, sampai kita juga sebahagian besar di dalam gabungan NGO ni kita panggil sebagai Ops Ihsan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur walaupun kita peka terhadap kejahatan senjata yang telah diumumkan waktu itu, tetapi misi kita belum habis, malah lebih banyak dari itu. Dan kita telah berjumpa dalam Ops Ihsan sekali tu, jumpa balik, malah kita sekarang ni sedang usahakan untuk adakan pangkalan di sepadan Rafah tu, dan kita dah bincang bersama dengan Mesir untuk kita adakan bantuan berterusan di sana. Jadi di situlah maksudnya advokasi berterusan kita kena gerakkan. Seperti GPM sekarang ni kita ada beberapa projek-projek yang kecil dan besar, sebagai yang sekecil-kecil bantuan air, telaga air contohnya kan, dan juga bantuan pembangunan semula sekolah, dan yang lebih penting pembangunan modal insan yang meneruskan perjuangan pembebasan Palestin tu. Jadi advokasi itu perlu berterusan dengan pelbagai cara. Sebagai contoh, projek tadi ditunjukkan, perbanyakkan perbincangan di Malaysia, dan juga kita perlu teruskan usaha-usaha bantuan yang sedang dijalankan dengan lebih bermakna untuk kita dapat membantu sahabat-sahabat kita di sana, dan juga di mana-mana pun dengan lebih berkesan. Kita sedang usahakan. InsyaAllah. Maksudnya yang belum ada kita perkemas dan kita rancang. Betul. Yang sudah ada kita perkemas dan kita teruskan. Betul. Baik, dan bercakap soal ABIM ini juga, selain daripada kita highlightkan berkaitan dengan hala tuju dan sebagainya, kita nak juga melihat kepada lantikan yang baharu juga. Fawaz juga menerima pelantikan yang baharu sebagai setiausaha. Jadi bagaimana, apa yang ingin ditonjolkan dalam kepimpinan baharu ni untuk kepimpinan akan datang juga? Ya, kita di samping kita menyambung macam tadi juga beberapa projek-projek yang kita telah laksanakan dengan baik, sekaligus kita nak memperkasakan gerak kerja ABIM untuk masa hadapan. Di situ kita akan merangkumi apa yang saya telah kongsikan tadi tentang Gen Z, tentang bagaimana nak menyertai mereka, tentang memberikan platform, dan tentang memberikan ruang partisipasi yang bermakna. Jadi itu akan diterjemahkan dalam banyak segmen-segmen yang kita akan cuba usahakan. Tadi segmen kemanusiaan yang kita dah sebut, dan juga tuan ada sebut pasal AYG. AYG ni projek bawah portfolio saya lah. Ini adalah projek pusat belia di rumah-rumah PPR untuk belia terpinggir di miskin bandar. Itu juga satu ruang, satu segmen belia yang kita santuni untuk kita dapat mengajak mereka ke dalam kita punya pusat dan mengembangkan potensi mereka, supaya kita dapat memberikan peluang dan juga partisipasi mereka untuk mereka terus berkembang pada masa hadapan. Jadi segmen-segmen lain juga kita sentuh, seperti segmen alam sekitar, segmen perpaduan antara agama dan juga kaum, perbincangan antara kaum dan agama, itu juga ada segmen yang kita gerakkan. Segmen wanita, kemerkasaan wanita, dan juga segmen-segmen lain seperti latihan dan juga pembangunan yang kita akan cuba gerakkan. Jadi semua itu akan diterjemahkan dalam prinsip-prinsip yang kita gerakkan tadi. Juga dalam pendidikan di sekolah dan juga di awal sekolah,
yang kita cuba gerakkan juga. Kita ada beberapa jaringan tadika yang kita ada untuk kita menyantuni bukan setakat anaknya, segmen keluarga muda juga, yang untuk kita dapat membantu mereka sebagai satu sistem sokongan sebagai sebuah NGO belia. Jadi itu beberapa yang saya boleh sebutkan jugalah. Baik, selagi mana ia berkisar soal belia dan juga anak muda. Betul. Bukan sahaja ABIM ini terlibat kepada golongan muda yang mungkin remaja ataupun belia ini yang belum berkahwin tetapi yang dah berkahwin. Betul. Masih lagi dalam usia muda, kita rujuk juga, kita bantu juga, kita diskusikan juga, kita gelarkan sebagai ECCE. Betul ya? Okey, baik, apa pun kita ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada Encik Fawaz Ahmad Syukri, Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan juga Ketua Pegawai Strategik Adab York Garage ataupun AYG sentiasa bersama kami untuk malam ini. Terima kasih Fawaz. Sama-sama. Dan selamat maju jaya dan all the best untuk segala perancangan dan juga modul serta kerangka yang dibina untuk kepimpinan ABIM InsyaAllah hari ini dan juga akan datang. Terima kasih. Sama-sama, dan ya, kepada anda, teruskan bersama kami dalam Darah Muda, perbincangan remaja belia dan juga isu-isu semasa berkisar tentang golongan belia negara. Assalamualaikum daripada saya Arif Muhammad. Sampai jumpa. Bye-bye. Waalaikumsalam.